So, hari ni bersemangat yang baru. Dengan misai dah cukup, rambut pun baru potong, kuku pun dah pendek. Nampak? Sebab kita nak buat video ni, kita tunjuk sambungan kita punya Satria. Jadi sebelum ni, Satria ni, yang video sebelum ni kau tengok, dia ada dia ada hidup malam raya tu. Jadi sambungan dia dah 2 minggu lepas pada raya ni. Aku mari alik Mojo dengan satu pekerjaan, 2 pekerjaan dan juga banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang perlu buat dekat Satria ni. Sekarang ni Satria ni ada betul-betul depan aku ni, depan aku. Nampak tak? Sekejap. Kita balikkan kamera, kita cerita lebih detail dan juga lebih lanjut berkenaan isu kita punya Satria. Sebelum ni kita buat video dia dah hidup tapi dengan keadaan bracket tapak untuk K20 ni tak bubuh lagi. Dia punya coil ni pun tak ikat. Jadi hari ni coil ni dah ikat, semua dah kemas. Kita punya pipe-pipe pun semua dah pasang. Bumper dah terletak elok kat sini. Dia cuma terletak, belum diikat lah, belum diikat. Sebab apa belum diikat? Sebabnya benda-benda lain tak pasang lagi. Tangki radiator pun kat luar. Sebab ikat yang pertama, sebelum ni dia bubuh dalam bonet. Jadi bila bubuh dalam bonet, lama kelamaan hujan panas. Nanti benda tu jadi meliut. Meliut jadikan tak lawa lah. Kau tengok RZ sentiasa ada dekat aku. Ikut mana pun sikit ke banyak, barang RZ mesti kena ada. Ni penutup rantai ni. Original motor ni boh. 2008 ni boh. Ni. Main-main kawan. Jadi kita bawa keluar, kita bubuh dulu kat tempat mana dia patut ada. Dan sekarang ni tengok ada depan mata, lampu dah ada. Nampak dia punya biji mata dah kemas. Dia punya apa lagi dah pasang lah. Barang-barang untuk kaliper brake aku sebelum ni dah sembuh. Tapi hari ni aku tak ada pasang lagi sebab barang baru beli dalam Shopee. Belum sempat sampai lagi. Nanti dia sampai nanti kita terus boleh buat proses pemasangan. Jadi video dia hari ni aku buat tunjuk kat orang sedikit selepas pada 2 minggu lepas raya tu. Kau tengok aku punya body aku dalam ni dah ada tar tu. Dah ubah anti rush supaya tak berkarat. Tu orang kata tak merebak lah. Kereta lama ni memang tak lari dengan karat tu lah. Berkarat buruk tu memang tak lari. Dengan aku lah pula. Dengan keadaan aku pula. So, untuk enjin, tunggu sekejap kan kita masuk lagi part-part yang boleh kita masuk. Kita nak cuci radiator. Kita nak buat benda lagi Ju. Ini Ju. Terang apa lagi bro? Bro. Hidupkan lah kata. Jalan air. Jalan air? Hari ni jalan air? Lepas tu kita boleh pergi jalan-jalan? Tak boleh lagi lah, brek mana ada. Brek tak ada, tak apa. Hai, cerita brek lagi. Malah nak sambut lah. Ini kalau aku sambut lagi bak brek ni, mental terus ni kakak. Oh, jom. Proses kita. First, kita buka dulu dia punya kipas radiator ni. Ni kipas ni kita buka dulu. Ada 3 skru. Kita buka pipe. So, aku tunjuk kat orang satu lagi benda. Jom. Jom, nak tunjuk ni, Ju. Pipe baru beli. Besi brek tu tak sampai lagi. Tapi dah order lah. Ni. Pak ni. Dah beli dah ni. Bro. Ini kalau masuk ke kereta gua ni menyala siap. Memang menyala ni kalau masuk ke kereta. Pipe pun dah ada baru. Kita buka, kita tunjuk. Aku pun tak ingat sama ada warna hitam ataupun warna biru pipe ni. Aku lupa aku beli colour apa. Ni hasil dia. Ni. Biru cuy. Biru ni memang menggoda duduk atas ni. Tu cerita dia. Dia akan jadi menggoda. Tapi banyak colour je. Tak lawa pulak. Kecomel je. Kecomel je. Nampak banyak colour. Ya. Dah tu biru. Depan tu biru sikit. Tapi tu biru lama. Ni biru baru. Cuci kalung sayang lah buat dia. Cacah tu. Cacah. Boleh. Ini job seterusnya kita buka tu kita punya kipas. Jalan kerja kita untuk cuci tangki radiator ni. Sebab tangki ni berkarat dia tu boleh tahan nampak tapi kalau kita cuci kan hilang lah karat ni. Kata dalam ni cuma kita tak boleh nak scan lah dalam ni macam mana. Tapi kalau nampak sini pun dah bersih kan, lega sikit rasa hati tu. Kalau nak pakai terus macam ni, tak syok lah. Berapa skru nak buka je? 3 je. Buka skru pipe biru. Ni, buka pipe ni. Ni pipe ni tak pakai dah kan? Bawa pipe lama. Wah, akbar. Elok pun. Cuci lama. Asal baru ni. Okey, buka bit tu nanti. Buka bit. Let's go. Oh, you. Belum pakai lagi jahannam lah ni.
Aduh, ungger betul lah. Boleh pinjam tu. Banyak pun sih. Babi kan habis lah. Habis itu lah. Tak, Pak. Ni kita nak cuci. Aku dah nak semua ni bau. Serabuk dah kau ni. Pak, bersih nanti ni. Lek eh. Oh, berbuih tu. Nampak dia punya reaction tu. Reaction dia. Nampak. Lepas tu pakai mana lagi nak cuci? Okey ni. Nak kayuk kat kereta ni, nak pasang dengan bunyi lagi sekali. Unggih pelotok lagu. Ni belah mana? Belah dalam. Okey. Pusing kan? Kita beduk belah ni pula. Cuci ni tak tahu lah pakai benda hijau ni. Tanya rahsia. Atas memang nak bagi lawa dah. Ha. Tengah mana ni? Ha, ya ni tengah buat nampak kan? Tak buih ke? Nampak macam ni dia buih ya. Semangat sikit tengok. Ni kita fokus kat luar dulu. Sekarang kita masukkan ikut dalam lubang air. Masuk dalam lubang air. Bagi betul-betul dia berbuih. Kau-kau ya. Asal baru ni. Asal baru. Sebelum tu kau tengok tu Ni sebelum pak. Tapi dalam tak ada tunjuk dah. Macam mana aku nak belah dalam tu. Tak dapat tengok. Api ni nampak dia dah buat kerja. Allah, musuh. Begitulah kira-kira dia. Buatlah step macam tadi. Semua. Oh. Tapi ni belum basuh lagi mak. Tapi kat sini kita nampak ada simptom-simptom macam ni. Ni simptom apa ni ah? Benda tutup lah. Ni kenapa dia macam ni, macam tepek gam. Nak pakai produk selera ke lagi ni? Kan selera benda. Sebab nampak, tak nampak tak pelik. Sama saya gang. Curahlah. Dah. Curah. Cuci lah ni. Orang kau buat cuci halal bergalai gitu. Tepi ni semua aku dah gosok lah pakai brush ni. Kalau comel dia kalau comel pun gosok menatam dia cuci. Kalau gosok menatam dia cuci ya. Mau molek kena pakai tu. Ni dah lama dah tutup ni betul. Beduk lah. Asal boleh. Nantuin soleh. Ni. Macam baru kau tengok air dia keluar ni benda tu mat. Kotor. Kerak-kerak dah semua dah terkabur lagi ya ni. Cuci macam bongok, lepas tu benda ni bocor cantik. Macam buat angin. Tak, aku tengok sini. Nampak. Oh, bawah-bawah tu dah clean dah tu. Oh, clean. Oh. Dia kan ada basuh memang nampak lah. Wow. Kau pergi mana? Sabarlah kita buat slow. Kat tembok betul. Nampak air keluar macam mana kotor tak kotor. Nampak lepas ni. Tembok ni. Belakang tu lawa. Tembok ni tu. Dia kena buat 2 kali. Nampak? Nampak? Dalam kamera ni pun dah nampak kau tahu. Dia punya pergi tu. Kotor-kotor tu. Habis tangan aku. Bengkok tangan aku. Bengkok tangan aku. Rosak tangan aku.
Yalah ni boleh pertama kita pergi dia. Bodoh kan lama ucap kereta. Mereka ucap lebih. Lepas basuh. Wuhu. Naik balik kalau alloy tu. Siap. Nampak tu. Dia dah putih. Bersih. Dia dah suci je ni. Tapi dia baru slayer lah kita layan kan. Orang kata slayer lah. Panggil slayer. Dalam ni belum tembak lagi. Dia lu. Pok kesan kagat. Oh ya Allah. Kita layan satu kali spray lagi. Tengok macam mana. Sebabnya belah sini dia nampak kurang sikit. Nak banding dengan belah sini dia lain. Putih dia. Belah ni dia kurang. Ambil semprot sekali lagi. Nampak? Dah jadi macam baru lah. Macam ada kesan-kesan pula ni. Dia makan kan. Makan plastik. Piram ni okey dah. Tak ada lah macam tadi. Selepas cuci ni dia pasti berbeza punya. Kau cuci apa-apa pun. Kau lepas cuci mesti lawa lah. Tapi tak ada lah. Kau nak lepas cuci je tak ada. Mari straight macam baru pula. Pelik pula tu kan. Ni dah cuci. 2 kali bilah. Anak kata dalam tu ada keluar kat karat ni. Tapi tak adalah karat ni. Sangat-sangat kau. Kondenser. Betul nama dia? Ya. Tak cuci. Cuci lalu habis. Habis lah? Habis tak apa lah. Buat mana ada. Oh, soket baru ni je. Gila hantar lah. Baru siap. Baru terang lampu kan ni. Tak pasang lagi tak apa je kondenser ni. Lepas tu? Balik lah. Tak pasang lagi tak apa. Nak beli baru tak pasang. Nak pakai yang ni lah. Pasal pemasangan barang kecil-kecil. Tak tahu apa lagi program kita hari ni. Tapi barang kecil-kecil je lah yang kita pasang. Kan? Tunjuk baik. Ni RM70 ke RM80 ni dua bodoh ni. Duduk sini ya sikit. Bawah satu. Inilah kedudukan dia kan. Yang ni pergi dekat termostat. Ni radiator atas. Ni datang termostat. Mana termostat tu? Termostat tu. Bodoh tak kena lega. Kena lega. Pergi ni lah kedudukan dia lebih kurang. Pastikan Semco ni duduk-duduk gini. Tak nak sengit. Mana kata bengong-bengong Semco. Biru 2 batang. Yang lain kita kacuk-kacuk ke. Ada warna hitam, ada paik warna-warna lagi ada biru. Ni lain ni biru ni biru. Semco ni biru. Benda ni bas kilang ni. Dia lain sikit biru dia. Berdua nampak pula seri. Benda apa? Tak apa. Depan ni biar dia buat tu. Dia nampak macam ada function sikit mari. Tak ada bodoh kan. Kita baring bawah kereta sikit. Aduh. Nak cabut exhaust. Sebab exhaust ni tak nak pakai exhaust ni kan. Nak pakai exhaust lain. Exhaust ni terlalu bising. Ada aku tak nak bising-bising kan. Nak biar dia berbunyi tu senyap sikit lah daripada yang ni kan. Nak cabut exhaust tu nampak 2 batang. Jom betul je cabut kat telinga tau. Cabut kat telinga tu. Dia cakap bawa keluar exhaust. Lepas tu masuk exhaust lain. Exhaust ni dia tengok. Jasma. Exhaust stand. Jasma tu gila. Buat reti sikit. Buat reti sikit. Buat reti sikit. Jasma ni bawa. Allah. Abang Aziz. Exhaust super sport motor sport Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kau bodoh. Hijau. 15 pula. Aduh, serabut Dekat depan tu pula lah terjongkit. Sekarang ni kita ubah pula section kita. Kalau aku buat turun semua ni sekarang, yang tengah tu pula jatuh. Lagi payah. Sementara dia dekat depan gitu, kita sambung dulu kat depan. Lepas tu kita fokus balik kat belakang. Ni pun dah jatuh kan ni. Aku dah longgarkan skru dia. Dah jatuh kan sikit. Tapi kalau kereta kat Zah gini, bodoh benda nampak lempeng ni. Tak jadi. Bos. Wajib je pakai ni. Kena. Tak pakai? Plastik tu pun dah masuk lumpur tu. Ini pertengahan ni orang panggil apa je? Mana? Sambung batang tengah? Ezra? Nanah? Sambung kat nanah? Nanah bawa enjin. Nanah bawa enjin. Sambung kat paip tu lah kan? Dia telinga tu. Tapi kenapa bersambung-sambung paip aku ni? Memang, lepas tu kau nak straight je. Tak ada sambung-sambung? Tak boleh lah, pasal cabut apa susah. Right. Kita buat kerja kita. Abang macam ni pun dia ada gas sikit, dia ada gam dia nampak. Tak ada lah bocor. InsyaAllah lah tak bocor. Payah ke Terik apa ni?
Perik punya. Ingat kau biasa kat hidung. Habis hitam. Tangan kau, kita tengok tangan kau. Hitam tangan kau. Habis baju tu. Habis. Aduh. Siap. Baru siap. Wah. Aku dah masuk dah sebelah. Kau tak kredit pula nama aku. Sebelah lagi. Dia macam tak cukup panjang. Okay, tak cukup panjang. Lubang pun tak jumpa lagi. Bawah bersih lagi kita aku. Komen lagi bawah. Lubang. Oh, lagi. Oh, lagi abok kan. Honda frame. Color. Ni bersagat waktu bawa kereta. Gila papi sanggup pergi abok. Dok. Oh. Siapa nak beli gearbox? Jual je gearbox. Dua. Apa nak beli? Gearbox DSR. Aduh. Pakron tu bawa exhaust kita. Ni kan dah siap-siap pasang ni. Cabut exhaust belakang. Kita start sekali tengok bunyi. Berabok. Kalau berabok tak nak bunyi diam-diam je. Macam bunyi kereta Honda. Honda yang waktu dekat ni tu. Industri tu. Oh, tekan minyak tak bunyi benda. Waktu lepas minyak. Lepas? Lepas je? Alhamdulillah. Lega. Ni cabut exhaust. Kok ni exhaust ni besar tu. Dia besar. Dia terlalu besar. Manusia titik balik. Benda. Komplain pula dah. Komplain pula dah. Tapi tengok beza dia. Yang ni memekok. Yang ni memekok ke tu? Dia memekok. Yang ni dia kecil sikit. Banding kan. Sebab kecil yang kau nak pakai ni. Aku nak pakai yang kecil. Aku tak nak pakai yang besar ni. Benda apa ni? Sau. Nampak yang ni ramai sikit. Tapi ni exhaust ni tengok ni. Benda apa tulis tu? MRO. ASM bodoh. Jasma tu bro. Nombor siri dia 001 kau dapat aku ni. Pok ni. 001. Ni. Yang terbaik lah. Kok tu. Yang tu nak pakai tu. Yang ni tak fokus lah. Sebab yang ni tak nak pakai. 001 sebab pakai tak ada bunyi berat-berat. Tak ada. Ni memang tak nak pakai ni. Tak ada bunyi berat-berat. Exhaust perahu ke tu? Kadang macam ni Exhaust kat bawah rantai. Gitu. Tak boleh. Tak boleh lah. Yang nak pakai sistem lepas. Kau ni. Tengok. Tu. Tak. Gila. Haji kau seksa dia. Gimbal rosak. Tu cepat sikit tau dengan bunyi. Kau ni lah. Tak, dia ni komplain tau. Dah letak bayar tu sen. Lepas tu komplain sikit. Sedap sangat dia. Kau tahu aku dah pergi ambil satu ton dia. Lepas ni barang-barang semua hantar terus lah. 1 ton terus lah. Booking. Cuci barang kereta. Ni gantung rumah hijau pula ni. Ha? Gantung rumah hijau lah. Mana tu hijau pula. Tak pakai dah ni. Memang juga eh. Buat spare lah, buat spare. Tembok air. Boleh. Ni barang-barang nak cuci ni. Mana kata tak ada dah kotoran yang ada dia dekat stay ni dah hilang lah kan. Mana kata kalau nak tukar baru makan modal pula ni. Kita basuh-basuh. Basuh pun dia naik seri kau tahu. Walaupun kita cuma basuh tapi dia tetap naik seri dia. Tak mampulah lagi nak layan baru kan. Nak buat baru apa semua. Untuk barang-barang yang ada kerung-kerung ni dah basuh, dah cuci. Nampak baik aku pun dah cuci. Tak ada dah kotoran-kotoran degil tu. Mantap. Sekarang ni tak tahu nak fitting apa lagi. Jo, engkau fitting, engkau buat apa lagi? Engkau buat apa lagi? Ni. Aku buat tu dia buat apa lagi dah? Sekarang ni nak buat apa? Pasang sampai air tebu. Pasang empat air turbo. Tadi dah pasang aircon ni apa nama? Kondenser. Lepas tu kan boleh masuk tu. Hot benda pipe tu. Radiator. Tunggu siap pasang air. Lebih kurang gitu lah. Makna proses kita hari ni. Kita cabut exhaust. Tapi kalau tak ada exhaust pun nampak macam lawa ke je. Bukan nampak lawa, nampak ganah. Try start tengok bunyi macam mana ni. Bunyi seberapok bunyi. Serius, bunyi memang gila-gila bunyi nanti. Tapi pergi nombor 2 lah. Bunyi yang kita kena kejar sikit. Tapi kadang-kadang nak bunyi diam, kadang-kadang nak bunyi bising. Aku pun tak kerti lah. Tapi kalau yang ni, dia bising ni. Kalau ni dia diam sikit ni, aku rasa ni. Sebab dia kecil, dia tak besar. Berani lah bok. Kau buat kereta betul-betul sekong. Bukan macam dia. Buat kereta habis 300 pit atau mak jumper.
Dah ni. Pek tu mak jumper. Jual kat dia, jual kat dia. Benda jumper tu. Tak jual rugi. Mamom menggelup. Sekarang ni hari dah malam kau tahu. Sampai malam. Jadi kat depan ni yang aku basuh tadi aku dah pasang balik dah. Ju, paip radiator, paip intercooler. Paip intercooler ni dah pasang balik, dah cun-cun dah ikat kat atas ni. Dia ada satu bracket kat sini, kena ikat dekat turbo. Kat sini. Tapi ni kena kerap je. Mana? Oh, bawah tu ada kacau sikit lah sebab sebelum ni radiator. Sekejap lagi kau ingatkan aku cerita pasal tapak tu. Sekarang ni aku teringat aku cerita pasal radiator. Radiator ni pada kita basuh-basuh tadi, aku dah ubuh elok dah kat sini. Tahu? Dapat bracket. Tapi yang kau bawa semi slip. Ni bracket semi slip. Sebelah okey, sebelah semi slip. Sebelah ni okey lah. Tapi okey lah, janji dia ada colour. Yang ini colour lah. Tapi bagang ni tak ada. Bagang tahu celup-celup skru benda semua tak ada. Aku pakai mana yang ada. Aku bawa sebelum ni Joe ada buat kereta dia ada skru-skru balance sikit. Berduk dah aku sikit. Ada balance, ambil sikit. Itu cerita dia. Belah bawah tadi. Yang belah bawah ni, sebelum ni kereta aku tak ada tapak radiator je. Sebelum ni tak ada tapak radiator ni, tapak ni tak ada. Ni tak ada. Jadi sekarang ni, Manantang ni sudah ganggu aku punya pipe intercooler. Dia ganggu pipe intercooler. Benda ni kena potong nanti sikit. Sebabnya nanti bila kereta ni bergerak, kereta ni hidup, dia ada movement kau tahu. Dia ada movement ke depan ke belakang, dia berkocok ke depan ke belakang. Lama-lama pipe intercooler aku akan bocor. Jadi sebelum dia bocor, sebelum dia merabakkan lagi duit aku, lebih baik aku potong benda tu, jangan bagi ada dekat situ. Kalau tidak nanti jahanam. Kalau ni lah, kalau pada segi depan ni dah perfect sikit lah nampak. Kalau pasang bumper, tadi ada bumper tapi cabut sebab aku nak masuk intercooler. Aku nak masuk pipe tu. Tu cabut balik. Tapi kalau masuk balik intercooler ni kan, menjadi sempurna lah sikit kat depan ni. Step yang last aku rasa nak buat ni, bukan last lah, mana step yang aku nak buat ni lah. Pump clutch. Ini pump clutch. Baru kan? Pump clutch baru. Yang sebelum ni dia ada leaking sikit. Tapi nak pasang yang tadi aku tak tahu. Aku cuma ikut arahan je. Dia cakap kau pasang pump clutch, kau nampak macam selenge duduk saja gitu. Cakap dengan orang. Ni pasang pump clutch. Apa-apa dah pasang pump clutch. Sekarang kita cerita lagi lah. Kau ada apa-apa lagi yang boleh buat. Tapi setakat ni aku rasa aku boleh buat pump clutch ni. Tapi aku kena tanya juga itu. Aku tak tahu. Jadi ya, proses selalu untuk pasang pump clutch kereta kita. Tapi yang mana kau tengok ni, yelah sebelum dia hidup pun nampak sikit je. Tapi kalau ikutkan perjalanan dia, daripada siang tadi aku buat, macam banyak dah. Dah gaya banyak sangat dah aku buat. Tapi ni je ada hasil dia. Satu lagi ni pipe stay braided. Jo, betul nama dia? Pipe stay braided. Ni. Pipe air. Nampak comel, ada kilat-kilat ni. Tapi pipe ni mahal dul. Ni pipe air. Pipe air tembak ke dalam turbo. Itu jalan dia. Pipe air tembak dalam turbo. Jadi itulah pekerjaan yang buat ni, dia nampak sikit. Bukan, aku rasa buat banyak. Tapi nampaknya sikit sebab benda ni perlukan macam-macam perkara. Kena potong, kena fitting dia, nak ukur panjang mana dia. Benda tu makan masa. Jadinya tu yang nampak sikit kita buat kerja hari ni. Kalau ikutkan dah cemah ni. Daripada aku ingat tadi cabut exhaust tadi, kereta aku dah nak hidup dah. Rupanya tak. Itu baru permulaan. Aduh. Saja pancing sikit. Tapi tak apalah. Kita jalan lah. Alang-alang terjebak orang ni. Kita pasang pump clutch dulu. So pump clutch ni duduk dia dekat sini. Di sini duduk dia. Siap. Itulah. Settle. Kejap sangat tau. Tak payah buat benda-benda pun. Tak sekali. Dah beres. Berapa upah? 75. Skill tu penting brother. Kita kena ada skill. Pipe-pipe lain kena pasang lagi dah. Ni pipe kelas dia ni, pump kelas dia ni, nampak ni. Ni duduk kat bawah ni. Yang ni tarik pegang, duduk kat atas ni. Sini. Begitu kira-kira dia. So jalan cerita dia tu tak ada lah. Jalan tu minyak pakai minyak apa, Bi? Minyak brake. Minyak brake je? Minyak brake. Betul je minyak brake tu. Minyak brake je. Cakap tu kena confident, tapi dalam pada confident tu jadi debor tu kau. Budak ni pandai cakap ni, budak banyak. Jadi dia cakap betul. Betul lah benda tu. Mana dalam kepala tahu tu ada sikit. Kabur isi dia. Bukan kepala tahu bodoh gitu. Kemah. Ini please. Kita sambung lagi. Kita pun cerita sekejap lagi. Story dia aku nak ada bawah-bawah ni. Nak baring bawah kereta. Sebab nak pasang dia punya pump clutch. Dia ambil tikar belakang. Tikar pandang turban. Kat mana? Mamat lupa nak beritahu. Pump clutch ni ada dua. Satu lagi duduk belah bawah. Satu lagi duduk belah atas. Yang aku maksud tadi tu belah atas. Ni belah bawah. Dua ni mahal ke harga dia? Dua.
You ready? Pasang. You ready? Are you ready? Oh, dah terbulu. Kembang macam kata embung. Allah. Aduh, si bulu kepala aku. Nak cabut ke? Aduh. Mana batang ni? Okay. Ha. Cocok lah. Tak cabut. Susuk ke? Ha, Mana depan mana belakang? Boleh. Ni? Ha. Oh gini je? Senang. Kau biar betul. Iyalah, buku kan. Tu pakai yang kat situ, tak payah buku dah tu. Oh, pakai yang lama. Hmm. Oh, so gini lah cerita dia. Aku tak tahu ni. Sudah lah. Nak buat video pula. Teka je lah. Tak jadi kadang tak tahu dah. Jom. Itu lah ya. Video dah. Oh, begitulah jalan cerita nampak oh. Tapi ni belum ikat lagi, belum masuk wayar pangkelas Ha? Belum masuk paip pangkelas Ha. Lepas ikat kau ni. Pik ni kot. Tak masuk dah. Tak dapat. Apa ya gerok ni? Oh, tak pandai. Oh, patutlah tak masuk habis ni. Sial lah. Weh, hijau. Mau dapat masuk, bungok. Lepas pula. Tak ada wasi boleh, ada wasi tak boleh. Hai. Kau lenguh bodoh. Dah tu kau tak payah rakang. Kau tak rakang tanya aku dah siap ke kan. Ramai orang pandang ni tak jadi lah. Minta maaf lah sebab saya praktikal. Apabila praktikal ni hilang pula kau ni. Aduh. Lenguh bodoh. Dam yang ger. Tunjuk sikit macam mana Ju. Pasang Ju nanti orang tengok pasal pangkelas dah orang tahu. Tak hantar kedai dah. Buat sendiri je. Ada sepanah 14 lah tu. Apa ni? Hantar kedai mahal bang, buat sendiri je. Nampak? Buat sendiri je. Nampak? Macam saya hantar kedai ni. Nampak jatuh. Oh, begitulah kira dia. Kau setakat duduk gitu aku boleh. Aku balik kita tahu dia. Dia pasal pangkelas. Dia nak boleh nama dia. Tengok kau. Ni breeding. Oh, dia tu. Panas kaki. Panas kaki gila. Kerah blok. Kerah ke oi. Kerah ke? Oh, kentut ular. Alah babi. Pam-pam keluar ni. Luang ni. Pangkelas atas bawah kita dah masuk lah. Mana dia nak kubat tu breeding. Aku tahulah pangkelas ni kena breeding. Tapi Ju cakap sekat pangkelas ni breeding seorang pun boleh. Tak ada hal pun. Ataupun biom minyak tu menitik. Lepas tu barulah kau boleh pump seorang-seorang pun tak apa. Ju cakap aku cuma sampai kat 2 orang. Jadi video kita buat tadi. Bateri ke tak ada bateri ke? Ada. Daripada pangkelas. Sampailah kita punya barang lain yang kau tengok dalam video ni. Yang tak sempurna lagi radiator. Sebab radiator ni tak ada wayar je lah. Wayar dulu tarik. Wayar belum tarik ni. Mana itu nanti tu kabel tak apa lah tu nanti dia buat. So kita dekat ni je lah yang ada. Yang kalau dah free sikit, siap-siap makan kan, kita belanja bunyi dia tengok macam mana. Sebabnya yang ni hari tu start dia tak ada bunyi loceng kau tahu. Sebab kelas tak faham lah, tak ni, tak betul banyak kan tak lah. Jadi hari ni kita boleh dengar punya kelas dia loceng. Sebab dah faham kan. Jogol ni. Dia suruh ambil. Tu ke skru. Mana nak bunyi tau. Start.
Pelak tak ngam oh. Tak anggam ah. Dah kenapa? Kena sikit. Kau nak rakam. Kenapa gitu yuk? Mana pasal floor? Oh. Oh. Hari ni dah lama sikit bunyi. Kau tengok ni kau bola mai. Ezra tak pasang lagi tu. Mana kena pasang Ezra dia diam lagi. Dia diam lagi sikit. Jadi hari ni dia je kan. Tapi tak kelas. Aku kan kabur suruh tengah kelas tadi. Tunggu sejuk sikit. Bau ni okey je tu. Aku dah pasang. Aku rasa tu. Dah sampai. Ambil lah tu. Taruh yang floor. Start Leo. Tengok sikit Jangan tekan minyak dah apa. Start Aku start je lah. Start Duduk mana tak ada benda. Apa start Dia hanya apa pula? Tekan off. Off. Dia tulis off. Boleh. Terima kasih. Tak, pergi duduk dulu. Mari tengok aku hari ni buat kerja. Mai. Dulu kan tengok aku sangat sebenar. Tu. Dia punya titi kat itu Titi dia rosak. Mari tengok titi dia tu. Pakai raja. Okey tu bos-bos main. Di sini duduk. Kita belanja sekali. Sikit ujung ada. Macamnya. Ada ujung sikit je. Macam berat kancing. Sekali start bah. Sekali pula Ada tadi dah bubuh kan? Ada tu. Testing try tak apa memang gitu. Aduh. Langsung. Itulah bunyi dia. Lebih kurang gitu lah bunyi. Tidak tak start. Tak tekan kelas dia. Okay, abah ada kena tekan. Belanja sikit abah. Tapi abah tak kau dah abah. Tak tekan kelas. Abah bawa kiti lah. Abah tak tekan kelas dah abah. Abah tolak di dah jalan. Kecepat kera tu bah. Kelas benda. Ini sama juga dengan aku puan cara kereta ni. Kereta ni kena 2 kaki. So ada benda lah misfire je Dia macam ada misfire sikit. You cakap dia tak idle, dia tak idle. Tak tahu kat mana punca dia. Aku rasa vacuum. Kebiasaannya vacuum. Molek tu molek. Dia duit sini. Tapi tak apa tu. Kalau kita sebut bak duit, pada kata pada tengok dia kau guys follow the flow lah. Kau follow je video aku ni. Kau tengok je apa-apa terjadi. Sebab aku buat video ni aku memang tak tahu apa. Aku cuma tekan je rakam Zas. Ada duit hitam je. Tekan je rakam kerja. Je aku ni. Nak pakai plug baru lah. Dia.
Nak macam ni okey ah. Ui, macam kau ada show yang berapi tu. Oh, meletup kan. Yang berapi tu. Bodoh satu bodoh. Tak ada dua buka ni. Ada. Oh, ada kat dekat sangkut. bawah. Sangkut kat tu. Bala tak pasang lagi ah ni. Mana lagi? Itu dah 10 kilo. Nak dia. Ada 10 baru. Ada. Aduh. Baik patna tu. Tadi tabung. Tadi tak. Start mana ada benda-benda ni? Tak. Memang kosong tu tadi. Ha. Ni ada tu. Nak kena pakai gang ke? Ha? Tak payah lagi lah. Tak isi pokok. Tahu bising sangat. Tak, dia tak ada exhaust. Dia terlalu bising. Jadi sekarang ni kita bubuh ni. Dia bagi diam sikit. Karbon ranggi sangat. Nah, ni bukan rangi ni, naik ni. Kita sulung dia. Sulu bawah. Tolong. Datang tu. Tak nampak. Sekejap aku masuk kan. Ni. Bawa sikit ni. Pergi. Dah. Okay. Sekarang ada buat assist sekali je. Tak tahu. Hela, buat pincing. Oh, berlombok lah tu. Oi. Kau kena main saya. Saya terus lah. Ha. Baik. Jawi. Dia kena hubung kat ni dulu, kat getah dulu. Getah dulu. Oh. Cocah getah Okey. Ni. Okey. Cantik. Belakang ni masuk tu. Masuk belakang ke? Tak. Masuk sekarang boleh masuk.
Bah! Dah. Nak jatuh skru lah ni. Pulak. Jap aku pancing dulu ni. Seorang bagi sana. Panjang pulak. Allah. Tu. Nampak? Tak cukup panjang. Pendek. Betul-betul pomeh. Tekan. Tekan. Lepas ni. Ini kalau kau tekan dia kau benda ni. Sampai. Sampai pendek. Berapi sial. Berapi. Serius ah? Sumpah ha. Aku rakau ni. Ini dia pakai dia ada tabung ni lah. Tak ada tabung. Sekarang ni aku tabung. Dia diam lah sikit. Tak ada bising. Tapi dia pendek. Sebelum ni dia panjang sikit. Tapi dia pendek lah. Tak dapat tarik. Ingat kena bagi dia keluar sikit. Tapi dia nak menyorok. Tapi nampak dia punya ni kan. Dia tak nampak sangat dia punya panjang tu. Just nice je. Lengah bahu bawah. Pinggul exhaust ni. Duduk belakang musim belakang. Hah? Ini jebab macam musim mana? Oh, tu Ya, gila kita buat kerja kan. Kena kotor-kotor sikit. Pun nampak buat kerja. Baik. Allah kau. Lengah. nak bunyi pasal. Tapi bunyi lah, dia bunyi lah. Tapi kalau baik atas bawah tu stay jahat lagi. Betul sekarang ni? Kerja kita? Macam mana? Bunyi dah bunyi lah. Kelas tu. Buat tinggi sikit. Nah, tak nak bunyi. Bunyi je. Dia tinggi, dia rendah. Nak start lagi. Tak nak dah. Oh, le tak payah dah. Okay. Kita dah start enjin dah. Jadi sekarang ni kelas ni kena adjust sikit lagi. Jemur minyak. Untuk exhaust tu aku tanya kau satu soalan. Kenapa exhaust aku pendek? Siapa kerat exhaust aku? Mana lah kita tahu. Ada orang kerat Mana ada orang pakai siapa pakai? Kenapa Bodoh dia je keluar? pakai. Bodoh Memang itu dah. Ha. Kalau Ezo Haki, kalau arena lain. Ke arena dia lalu bawa straight kau. Arena dia lalu gitu. Ezo. Ya. Lengkung tu. Dah tak ada apa cerita. Tak belakang lah. Macam kena pukul. Aku kena gegar. Aduh. Oh, bawa dia. Apa tu? Oh, ada mana-mana ya. Mengganggu keteraman penduduk kampung. Assalamualaikum. Saya kata. So, datang tak Mana-mana. Sedap dia buat sedap. datang tak kosong. Dia power mati. Oh. Yang tak ada gigi boleh makan otak. Mana? Selamat datang ke bengkel Iju. Oh. Elah macam tak lapar. Oi. Tak lapar pergi kedai. Ada makanan kedai abadi. Oi. Kena jadi papok oi minta kuih tak Lah ni set-set ni yang baginya. Ya. Kedai abadi yang bersapa. Aku cakap kau rembat ni di atau aku tanya kau ada kat sini sebab aku dengar rem motor. Motor kereta. 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 Itu aku cakap mengganggu keteraman orang kampung kan. Dengar sampai sana. Sebab ni memang tak ada kedai abadi. Ya tu ah. Oi, gempak kata ni gempak. Sobat, kita dah sampai ke penghujung sebenar. Enjin pun dah hidup, pump kelas pun dah berfungsi dengan elok kan. Dia punya idea pun tadi dah dapat dah punca daripada pipe intercooler yang tak pasang tadi.
Aku lupa. Kereta aku bukan pakai Max CU. Kena jalan tu. Apa je nama dia? F-Flow. Kena jalan F-Flow. Akhirnya F-Flow dah pasang. Kau Singapura dengar exhaust tadi pun dah belanja dah bunyi. Ada tabung tu dia ngam sikit. Kalau tak ada dia memekak. Makna kata sekarang ni untuk video kita hari ni cuma kita pasang-pasang lebih kurang. Kalau kau tengok depan ni, ni pun dah terikat comel dah ni. Tinggal lagi kita masuk bumper. Depan nak mana masuk ni kipas tu next content lah. Untuk hari ni kita dapat kita hidangkan. Dah tak lebih daripada ni je lah. So belakang. Dah ni tunjuk. Ui. Pada mata aku tak nampak comel exhaust ni. Sebab dia macam menyorok sikit depan ke dalam. Dia tak nampak comel. Nampak. Dia tak nampak. Dia sepatutnya dia kena keluar sikit. Tak nampak pagas ni. Tapi tak apa. Kawan-kawannya dah belanja dah bunyi dia tu. Daripada tak ada exhaust sampai tak dia ada exhaust. Tapi straight lah, dia jadi straight pipe. Bunyi tak ada beruntung. Tapi tidak memekakkan telinga. Jadi kita tutup bonet kita dah. Boleh tutup ah? Lah tengoklah. Nak tutup ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tutup ini kan dah tak ada cerita lah. See you next. Apa-apa, jangan lupa like, komen dan subscribe. Bergerak tu.